buyer dah bayar 10,000 booking, tiba-tiba buyer dengan partner dah putus hubungan dan sekarang tak nak beli rumah lagi. Sebagai owner, boleh tak saya forfeit 10,000 tu? Jawapannya, boleh jadi, ya, tetapi jangan terus assume boleh. Pertama, kita kena tengok booking form atau letter of offer. Apa syarat yang buyer dan vendor dah setuju? Kalau dokumen tersebut jelas, menyatakan bahawa booking atau earnest deposit akan dilucutkan sekiranya buyer gagal meneruskan pembelian tanpa alasan yang dibenarkan, vendor mungkin mempunyai hak untuk forfeit deposit tersebut. Tapi kalau booking tersebut tertakluk kepada syarat tertentu, contohnya loan approval dan syarat tersebut tidak dipenuhi, situasinya mungkin berbeza. Kedua, kita kena tengok SPA dah sign ataupun belum. Kalau SPA sudah ditandatangani, biasanya SPA akan menetapkan dengan jelas apa yang berlaku apabila purchaser default, termasuk hak vendor berkaitan deposit. Dalam kes ini, alasan buyer ialah dah tak ada hubungan dan tak mahu teruskan pembelian. Itu tidak semestinya bermaksud buyer boleh batalkan transaksi tanpa sebarang akibat. Jadi sebagai vendor, jangan terus ambil 10,000 tersebut sesuka hati. Semak dahulu dokumen yang telah ditandatangani dan dapatkan nasihat peguam supaya proses forfeiture dibuat mengikut terma kontrak. Saya Auni Fatini daripada Yap and Partners, specialist in property transaction. Kalau anda seorang owner dan buyer, tiba-tiba tarik diri selepas bayar booking, jangan terus panik dan jangan terus refund. Semak dokumen dulu. Save video ini dan share kepada owner yang sedang menjual rumah